Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah membaharui iman kamu. Para sahabat radhiyallahu anhuma bertanya, bagaimana kami membaharui iman kami wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sentiasalah membaharui iman kamu. Para sahabat radhiyallahu anhuma bertanya, bagaimana kami membaharui iman kami wahai Rasulullah? Baginda SAW bersabda, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam satu riwayat baginda SAW bersabda, iman akan menjadi lusuh seperti mana pakaian menjadi lusuh. Oleh itu, hendaklah kamu sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya dia membaharui iman kamu. Maksud iman menjadi lusuh ialah kekuatan iman akan lemah dan nur iman akan pudar kerana kemaksiatan yang dilakukan. Oleh itu, diterangkanlah sebuah hadis bahawa apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka lahirnya di hatinya satu tanda hitam. Sekiranya dia bertaubat dengan benar-benar bertaubat, maka tanda hitam itu akan lenyap. Jika tidak, maka tanda tersebut akan terus kekal. Apabila dia melakukan lagi dosa yang kedua, maka lahirlah tanda yang kedua. Dan demikianlah seterusnya sehingga hati menjadi hitam dan berkarat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, berkali-kali tidak. Sebenarnya apa-apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian keadaan hati itu berubah sama sekali sehingga perkara yang benar tidak lagi akan memberi kesan dan tidak menyerap masuk ke dalam hatinya. Diterangkanlah sebuah hadis bahawa ada 4 perkara yang akan merosakkan hati manusia. Pertama, berbahas dengan orang-orang yang jahil. Kedua, melakukan banyak dosa. Ketiga, bergaul dengan wanita yang bukan mahram. Dan keempat, sering duduk bersama orang-orang yang mati. Baginda SAW ditanya, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang mati? Baginda SAW berjawab, setiap orang kaya yang hartanya telah menyebabkan dia menjadi sombong. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah membuat penyaksian terhadap la ilaha illallah sebelum dipisahkan antara kamu dengan kalimah tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah membuat penyaksian terhadap la ilaha illallah sebelum dipisahkan antara kamu dengan kalimah tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yakni mautlah yang menjadi pemisah. Selepas maut tidak ada masa lagi untuk melakukan apa-apa amalan pun. Masa hidup di dunia ini adalah sangat singkat dan inilah masa untuk melakukan amal soleh dan untuk menyamai benih. Kehidupan sudah mati adalah begitu panjang dan di sana hasil yang akan didapati hanyalah apa-apa yang telah disemai di sini. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.